Assalamualaikum Tuan Cik Afi. Ya. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Nak tanya kenapa Cik Afi simpan emas? Okey, jadi first nama saya Muhammad Hafiz dan saya berasal daripada Kelantan lah. Jadi saya start mula simpan emas ni tahun lepas. Masa tu umur saya baru je cukup umur lah, macam tu. Jadi saya ni dulu saya memang dah minat dengan emas ni kan. Dulu masa saya umur 14-15 tahun dulu, satu gold bar 1 gram tu masa tu harga baru dah 100 ataupun 200 untuk 1 gram. Tapi lah ni dah cecah 5 hingga 600 untuk 1 gram tu. Jadi dulu masa saya nak simpan emas tu, saya beritahu parents saya dan parents saya tak bagi sebab saya masa tu umur kecil dan tak ada ilmu tentang emas dan kewangan ni. Jadi parents saya tak bagi lah, takut kena scam ke apa kan. Jadi masa tu setiap kali saya ada duit raya, saya akan spend duit itu kepada kasut sukan ke, kepada baju. Tapi benda tu tak bagi manfaat kepada saya. Saya beli, lepas tu kadang-kadang hilang ataupun kawan ambil. Kasut pun macam tu juga. Kadang-kadang beli-beli tak pakai pun. Jadi saya besar sikit ni, saya macam terdedah lah dengan public gold ni. Lepas tu ada join event, seminar kaya dengan emas. Jadi start daripada situ saya dah ada ilmu tentang emas. Saya dah macam faham konsep simpanan emas ni. Simpan untuk kita capai matlamat. Contohnya untuk perkahwinan, untuk apa ni panggil, untuk kecemasan nanti ke, ataupun untuk diri saya lah. Untuk saya nak buat simpanan saya, untuk saya beli aset yang dapat dividen. Contohnya macam rumah sewa ke apa. Ilmu kewangan kita, ilmu emas untuk masa hadapan kita lebih baik juga. Untuk perkahwinan ke apa nanti kan. Terutamanya kepada lelaki. Jadi kalau ada emas ini, sudah tentu ada duit. Tapi kalau ada duit, belum tentu ada emas. Assalamualaikum.